Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan pendengar. Pernahkah kalian terasa seolah-olah dunia ini terlalu bising sehingga kan suara hati sendiri pun tidak kedengaran? Dan dalam kebisingan itu, kita memilih untuk pergi jauh, mencari sebuah titik sunyi untuk bernafas semula. Saya, Rania Aisyah Melati binti Muhammad Yazid, dan hari ini saya ingin membawa anda menyelami sebuah karya yang sangat istimewa di hati saya yang berjudul Pada Subuh Yang Membawaku Pergi. Buku ini bukan sekadar naskah untuk dibaca, tetapi ia adalah sebuah cermin yang memaksa kita melihat kembali luka-luka lama yang belum sembuh. Mari kita mulakan dengan titik A perjalanan ini. Cerita ini dibuka dengan memperkenalkan kita kepada watak utama yang sedang berada dalam fasa paling gelap dalam hidupnya. Penulis menggambarkan watak ini sebagai seorang yang hidup tapi jiwanya mati. Bayangkan, setiap hari dia bangun dalam keadaan yang sama, terperangkap dengan memori silam dan kegagalan yang menghantui. Di fasa awal ini, kita akan rasa betapa beratnya beban yang dipikul. Penulis menggunakan metafora malam yang panjang untuk melambangkan kesedihan watak ini. Dia tidak berkomunikasi dengan dunia luar. Dia mengurung diri dalam bilik gelap emosinya sendiri. Pada tahap ini, pembaca akan mula rasa empati. Mungkin kita juga pernah rasa ingin hilang dari radar dunia, bukan? Masuk ke bahagian pertengahan, tercetus satu peristiwa yang menjadi turning point atau titik tolak cerita ini. Watak utama sedar bahawa jika dia terus menetap di situ, dia akan hancur. Maka, tepat pada satu waktu subuh yang kedinginan, dia membuat keputusan nekat. Dia pergi. Dia meninggalkan segala-galanya tanpa arah tujuan yang jelas. Dia memulakan sebuah kembara fizikal. Namun, apa yang menarik dalam buku ini, perjalanannya bukan sekadar berpindah dari satu bandar ke bandar yang lain, tetapi ia adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Dia bertemu dengan pelbagai ragam manusia di perhentian bas, di kedai kopi dan di masjid-masjid kecil. Setiap pertemuan itu sebenarnya adalah pembelajaran secara halus yang mula mengikis ego dan kedukaan dalam hatinya. Di sinilah cerita ini menjadi sangat menarik dan matang. Penulis membawa kita ke puncak konflik emosi. Ada satu bab di mana watak utama ini terpaksa berhadapan dengan punca sebenar kesedihannya. Mungkin itu sebuah kehilangan atau sebuah kemaafan yang belum diberikan kepada diri sendiri. Dalam kembara itu, dia jatuh sakit, dia kehabisan wang dan dia rasa mahu menyerah kalah. Tetapi saat dia berada di titik paling rendah itulah, dia menyedari sesuatu yang sangat besar, bahawa pergi itu bukan bermaksud lari, tetapi pergi itu adalah untuk belajar cara pulang. Dia sedar bahawa sejauh mana pun dia berlari, masalah itu akan sentiasa ada di dalam beg galasnya jika dia tidak menyelesaikannya secara dalaman. Akhirnya, kita sampai ke titik Z. Pengakhiran buku ini sangat puitis. Subuh yang asalnya dianggap sebagai waktu untuk melarikan diri, kini bertukar menjadi subuh yang membawanya kembali. Dan dia tidak lagi kembali sebagai orang yang sama. Dia pulang dengan jiwa yang lebih tenang, dengan mata yang lebih nampak keindahan syukur dan dengan hati yang sudah berdamai dengan takdir. Penulis menutup naskah ini dengan satu pengajaran yang sangat mahal, bahawa luka itu tidak perlu angkan, tetapi perlu diterima sebagai sebahagian daripada sejarah hidup kita. Sebuah itu akhirnya bukan lagi tentang kehilangan, tetapi tentang kelahiran semula seorang manusia yang baru. Secara peribadi, buku Pada Subuh Yang Membawaku Pergi ini telah mengubah cara saya melihat kesedihan. Ia mengajar saya bahawa setiap malam yang gelap
pasti akan berakhir dengan subuh yang terang. Asalkan kita berani untuk terus melangkah. Buat rakan-rakan di luar sana, jika anda rasa tersesat, carilah naskah ini. Biarkan kata-katanya memeluk erat jiwa kalian. Sekian sahaja bicara buku saya untuk kali ini. Terima kasih kerana sudi meminjamkan telinga dan masa. Saya, Rania Aisyah Melati binti Muhammad Yazid. Sehingga kita berjumpa lagi dalam ulasan buku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.